يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ada lagi tak banyak dah. Ada satu tu. Makan dan minum. Tapi tadi kita dah berbuka kan, tik je lah. Tik je. Ni ubat tambah darah. Lepas makan, cik makan satu pil ni, satu pil yang ni. Ini balik lah. Ni dapat 2 hari. Sekarang tak dapat lagi. Cik servis kat mana? Bayar lah. Anggota ke apa? Anggota je dapat. Lain juga tak dapat. Sekarang dah dengar dah tak dapat. Kalau dekat camp, kita masuk camp, dia minta siap-siap apa tu? Kita sakit. Tapi atas ketua camp tu, kalau CEO dia benarkan, kita keluarkan. Kalau tak, kita tak bagi. Biasa dia buat hari Jumaat. Hari Jumaat satu hari dah rehat, tak dapat lah. Tak dapat lah. Dulu raya ni orang bukan Jumaat. Orang bukan Jumaat. Sekarang dia buat Jumaat. Jadi boleh je. Ya. Assalamualaikum. Kenalkan diri encik apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin Hairi bin Zakaria. Saya berkhidmat di Pusat Darah Negara sebagai pegawai penerangan di sana. Boleh jelaskan tentang program hari ini? Okey, bermula pada bulan puasa, kami akan mengadakan kempen mobile di Serata Kuala Lumpur. Jadi dengan kerjasama daripada unit amal, kami pada hari ini kami mengadakan kempen derma darah di masjid inilah. Bagaimana pencapaian setakat ini? Bilangan yang datang, yang mendapat rawatan, yang derma darah. Untuk kempen pada hari ini di masjid ini, kami menganggarkan seramai 50 orang penderma akan hadir. Alhamdulillah, setakat ini selepas solat Isyak tadi, makin ramai wakil-wakil penduduk di sini dan kariah di sini yang datang menderma darah bersama kami pada hari ini. Betul ke bulan puasa berlaku kekurangan darah? Untuk makluman semua, kekurangan darah memang telah dijangka berlaku pada awal tahun lalu akibat cuti sekolah, dan ramai orang akan menangguhkan penangguhan, dan kita pun beranggapan pada bulan puasa orang ramai akan kurang menderma. Dan keadaan semasa di Pusat Darah Negara setakat ini, kita punya beg darah masih berada di paras yang selamat, insya-Allah. Masih ada lagi ke orang-orang Melayu ni mitos derma darah itu tak sesuai untuk orang Islam? Alhamdulillah, pada kali ini kita tengok rata-rata masyarakat Malaysia, baik daripada Melayu, Cina dan India, telah ramai yang tampil untuk menderma darah lah. Dan mereka telah sedar tentang keperluan pesakit-pesakit yang diperlukan di hospital, di mana kalau kita tidak membantu, siapa lagi yang kita boleh harapkan untuk membantu pesakit di sana, kerana satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kesan-kesan derma darah kepada mereka yang menderma darah ni? Untuk siapa-siapa yang tidak pernah menderma darah, kita akan kalau dia buat kali pertama dia menderma darah, dia akan mendapat darah yang barulah, circulation new blood, di mana dia dapat mencerdaskan diri kita lah. Kalau selama ni kita tak pernah derma darah, marilah tampil ke Pusat Darah Negara untuk menderma darah. Mana menderma darah ni banyak kesan positif daripada negatif.
Betul tuan. Kalau kita menderma darah ni, kalau kita ikut hukumnya, kita haruslah membantu orang yang memerlukan. Di mana kita pun dapat pahala dalam kita membantu orang yang sakit di hospital tu. Kita menderma satu beg darah, kita mampu menyelamatkan 3 nyawa. Jadi orang ramai perlu diberi kefahaman tentang kebaikan derma darah. Betul. Last word daripada Encik tentang kebaikan dan di mana nak kita orang luar ni nak derma darah, terutama macam mereka yang dah berumur. Okey, untuk makluman semua, kita bermula daripada umur 17 tahun hingga ke 60 tahun. Sekiranya tuan-tuan yang berada di luar sana ingin menderma darah, bolehlah lawati ke laman web rasmi kita, Pusat Darah Negara, ataupun kita punya media sosial Facebook Pusat Darah Negara untuk melihat jadual-jadual yang telah kita sediakan sepanjang minggu. Last sekali lah, apa syarat-syarat derma darah ni kan, perlukan makanan ataupun selepas perlukan makanan yang ada protein, vitamin, makanan yang sehat. Okey, untuk syarat-syarat umum dia, biasanya kita perlukan rehat yang secukupnya selama 5 jam. Tidur yang solid selama 5 jam. Kedua, kita hendaklah sihat tubuh badan. Kita tidak mengalami gejala-gejala seperti batuk, sesama, demam dan sebagainya. Selain itu juga, kita hendaklah, paling penting sekali sebelum datang menderma darah, kita perlu mengisi perut kita. Kita kena makan dahulu, kenyang. Bukan orang kata nak derma darah kena berpuasa, tidak. Tidak sama sekali. Kita kena makan dulu sebab kita akan bakar kalori nanti apabila kita berada di atas katil untuk menderma darah. Mana tak perlu perut kosong Tidak. Ya. Itu salah. Jenis-jenis makanan. Okey, kalau kita pagi, kalau nak datang menderma darah tu, sebaiknya kalau boleh makan benda yang berat. Macam contoh roti canai ke, campur telur sikit ke, nasi lemak ke, mi goreng ke. Breakfast yang secukupnya. Bukan sekadar hanya makan roti sahaja semata-mata dan terus datang, tak boleh. Kita kena kenyang. Maksudnya kenyang lah. Okey, terima kasih Cik apa tadi? Cik Izzidin. Cik Izzidin. Sama-sama Tuan Haji. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derma darah sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده Boleh interview siapa? Ya? Boleh interview siapa? Boleh interview? Boleh. Tentang program ni? Interview saya Okey. nanti je. Tanya apa? Tanya program apa, untuk apa? Dah berapa lama buat? Dalam tempo sebulan ni berapa tempat pergi? Ini amal ni dari mana? Kita ada berapa tempat dah? Apa sumbangan kepada orang ramai? Boleh? Pegang je ni. Pegang je. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila kenalkan diri. Okay, saya Nur Rasmida binti Sulaiman dari Yayasan Amal Malaysia Selangor. Pada hari ini, pihak kami bersama dengan Pusat Darah Negara menganjurkan program derma darah di sekitar masjid. Apa tujuan, objektif program? Tujuan program kami ini untuk mendekati masyarakat dan memberi pendedahan kepada masyarakat berkenaan dengan beri pentingnya darah kepada
menyumbang darah ini kepada mana-mana yang memerlukan untuk membantu pusat darah negara. Dalam bulan Ramadan ni dah berapa kali dah buat program ni? Dalam program ni pihak kami dah beberapa buah masjid telah selesai dilaksanakan. Contohnya semalam